Ya, kali ini kita akan berirama mengikut alunan tari gerakan jari di dalam hantam. Nampak gini tau. Gini, nampak? Salam sembah hormat dahsyat. Oh, kamu boleh tahan kau boleh tahan. Tak adalah, aku bukan penari macam kau. Actually aku nak share dengan kau ni. Aku baru biasalah kat rumah kadang boring kan. So aku pergi search lah. Gaji-gaji orang-orang macam kerja macam those professionals macam doctors apa. Tapi aku cari salary of a dancer. Pasal pada aku macam tak tahu, pada aku macam my own self dulu bila aku full time dia tak ada fixed salary tau. So aku macam wondering ada ke macam penari yang seberang tambak ada. Ada. Malaysia ada. Seberang tambak dia case macam apa tau. Dia tak ada show pun, dia ada fixed salary. Tapi kalau ada performance, ada commission work, itu kira kan macam extra lah. Commission punya fee lah. And orang ada macam in certain countries they are given macam performance fee, habis ada transportation fee, meal allowance, yes. Habis kadang-kadang those establishnya housing macam those rumah lah. So housing fee pun nak kasi. So aku tengah cari lah. So based on apa aku search, a dancer salary. Okay, dancer salary varies drastically by location. Okay. Average, but in Singapore, ni aku tak tahu betul tak, average is around 3 to 5,500 per month. 3 to 5,000 dollar per month. 3 to 5,500 per month with senior and specialized roles. Aku rasa case macam ada choreographer atau dua macam lead dancer and instructor maybe. Kira yang atas-atas punya lah gitulah. Kau rasa kita pergi USS apa kan? Kan ada penari-penari kan? So itu the way gaji tu aku rasa boom ya. Because ada bukan daripada sini, ada daripada luar negeri. So yes, of course they will come here to expose themselves. Tapi aku rasa for dancing scene dekat luar negeri aku rasa lagi established. Because why, the support is there lah. And it's strong apa? Strong lah. Macam kalau kau tengok penari-penari, kalau strong support, kita go far lah tengok macam Hollywood. Yes. Situ berapa banyak dancer-dancer lah. Hollywood lah. Macam kau tengok Hindustan ke? Hindustan. Okay. Banyak orang sia. And that I don't believe that is AI. Pasal dulu mana AI ni? Dulu diorang panggil betul actual dancer group tau. Diorang ramai. Kau well versed Bollywood, berapa ramai orang sia? Aku tengok so ramai tau orang ni. So bila aku tengok dengan Fakira, ramai si dancer. And how do they get these people datang? Habis satu orang berapa kena bayar? Macam contoh kita tengok, aku kasih kau pada aku, kita we go the common lah. Bollywood Kabhi Khushi Kabhie Gham. Kau tengok yang part yang Shah Rukh Khan dengan Kajol Joget macam itu. Habis Kuci-Kuci Otai Salman Khan dengan Kajol Joget. Aku rasa bawah yang kan ada kat rumah tu ada tak? Dua tingkat, tiga tingkat. Yang bawah tu aku rasa dalam 50, 40. Atas lagi. Habis diorang shoot bukan satu kali. Mesti repeat lagi. Angle lah. Penat. Habis diorang pun just the energy keep on going. Macam dia tak ada macam break the momentum tau. Correct. Semua sama. Habis kau tengok dia punya whole video shoot dia, macam kau cakap energy dia, dia punya expression. Habis dia buat sungguh-sungguh tau. Betul. Sungguh-sungguh. Even the lead actor yang nyanyi semua, sungguh-sungguh saya buat. Habis semua in synchronize tau. Correct. Cantik. Macam cerita apa, kau tengok Mohabbatin. Aku punya favourite is lagu Sony. Itu alamak, Shah Rukh Khan datang. Habis dengan dia punya student dia, laki-laki. Habis the whole entire straight padang tu. Kira kan dia punya prep of the item itself, aku rasa months. Correct. Because choreographer nak ajar. Tapi tak tahu lah. Pada aku ada yang actors tak tahu joget. Tapi aku rasa Bollywood
is in them lah. Betul. Diorang memang fiesta semua joget apa. So I think it's in them lah. Cuba kau imaginekan macam pelakon-pelakon yang tak berapa, yang tak menarik, kekok sikit, habis kau nak kena ajar, correct, nak kena synchronize. All this time, all this komitmen gila saya. Gila. Dia macam Hollywood. Aku boleh kasih kau like macam siapa theater punya performance macam Hamilton tu musical musical lah. Habis diorang punya breakdown, habis diorang nak kena formation. Gila beradak. Kalau Melayu, apa yang kau boleh fikirkan? Apa konteks Singapura? Konteks Singapura dancing. Okay. So aku punya experience selalunya kita akan all out bila macam ada production. Macam kita ada mega production ataupun kita ada festival. Kalau schools they have the SYF. Itu kira kan dia punya main lah. Dia punya main. So kira kan dia akan fokus macam this year SYF, last year diorang dah plan. Because SYF macam dia bergilir. Macam this year primary school, next year secondary school. So diorang ada all the so itu yang diorang looking forward lah. To get the achievement that they want lah. Betul. Macam dulu kita ada gold, silver kan. Yes. Sekarang sekarang diorang make it not so stressful, not so challenging. Macam tak nak become a competition lah. So it looks like they name it as distinction, accomplishment, something like that lah. Dengan apa lah istilah aku lupa. So that is the thing lah. Macam Singapore, aku as a anak seni yang well versed ataupun dah lama juga in dancing scene is production lah. Production itu yang kira kan, production ni lah, okay, all out lah. Pasal kita di production, case macam pasal ada teater, ada drama, macam legenda. So itu semua yang kita homework lah. Macam okay, kalau let's say aku nak choreograph play, kita kena buat study. Betul. Apa segmen di kampung scene, apa tu kampung scene, apa yang kau nak tunjukkan. So all this yang kita punya pre-production punya planning lah. As a choreographer atau as a dancer lah, how do you want to, kita nak berapa orang, kita nak orang dia energy macam mana. Betul. So aku rasa that is the commitment yang kita ada lah. Yes. So aku rasa sama macam macam berlakon juga. Kan mesti nak casting yang betul. So sama, aku rasa penari ni dia macam pelakon, cuma dia tak berdialog. Dia dialog dia adalah pergerakan, betul. Pergerakan lah. So jangan cakap pasal pergerakan ni aku nak tanya. Okay. Penari penari tersohor lah, well versed lah. So aku nak tanya, ni movement ni, gerak tangan ni, dia kira macam mana kita nak tahu makna dia? Macam contoh lah, kita kasih basic. Kita nak cakap hello, hello, hi. Habis peranakan penggerakan, apa tarian dia tu macam mana? Kadang-kadang pergerakan tu dia kadang-kadang it depends on how smooth you do. Ataupun dengan raut wajah. So for example, macam tanya apa khabar, kita tak tanya apa khabar macam itu, kita tanya kadang muka tu yang main peranan. Atau kalau pantas kan, kalau cepat tu apa, nampak apa, macam nak gaduh lah, marah. So kadang pergerakan tu, the energy that you put tu is the expression of how we do macam pelakon lah. Kalau marah mesti kenapa ni kan, suara, lontaran suara. Kita menggunakan pergerakan. So macam like what you say is apa khabar, let's say apa khabar kau baik, baik hati lah. Baik khabar baik. Khabar baik. Without a single word lah. Macam gitulah. So nak lembut lagi boleh lah. So depends on how is your approach. So audience tengok, lembut lah, lemah gemalai lah. So orang approach lemah gemalai. Lemah gemalai lah. Tapi kalau macam another pergerakan, jadi dia more intense lah. Tadi tu macam lembut, tanya apa khabar. Kalau you say intense, aku nak bunuh kau. So macam mana penggerakan ni? Macam aku audience aku nak tahu. Aku nak bunuh kau. Dia ada sikit macam wrestling lah. Kalau Undertaker nak choke slam kau macam mana? Ini lah. Dia gini kan. Tapi sebelum tu dia buat apa?
dia gini. Tak gitu lah sikit. Macam ni. Macam gitulah. Tapi kita tak more into macam gini tu wrestler. Wrestling Kalau dancing maybe is pergerakan dia aku kan kau macam tu. Macam kau akan begitu. So you will be vanished something like that. Something like that lah. Contoh Tapi lah. itu dah bukan penari tau. Dia dah dalam konteks taridra. Taridra tu maksudnya tari dalam drama lah. Taridra. Okay. So kira kau ada kau mahir dalam tak mahir tradisional, expose mahir dan tradisional lah. Kenal kau daripada tradisional tarian-tarian apa yang lemah gemalan. Jadi macam kau pernah cuba contemporary atau hip hop ke? Of course. Kita dalam kat Singapura ni kita kena try semua. Because like kita senang cakap tak boleh go into one one vision. Kita try contemporary, try other races. Macam lagu lah, tak boleh dari satu genre macam gitu. Yes, ada letak genre lain. So kita nak kena go not into traditional. Of course kita can go to modern, kita can go to rock, kita can go to hip hop, boleh. Tapi of course bila aku buat contemporary, aku nak kena berdasarkan Malay contemporary. Maksudnya contemporary it can be macam buka, you open wide, you see, you punya kaki unlocking. So you punya stance you lebih terselah in a way that kata orang Melayu tu tak manis lah dilihat lah. Banyak buka-buka macam gini kan. Kalau perempuan ada kadang kau tengok sekarang contemporary, tapi kalau kita nak buat boleh, cuma kita nak kena melayukan. Bak kata Cik Som, kita Islamkan pergerakan itu. Cik Som saya dahsyat. So kita boleh buat macam buat jump, roll, boleh, no problem. Tapi apakah apa yang kita boleh melayukan pergerakan tu? Boleh kita ambil buat cartwheel ke, kau nak buat dia lari naik atas ke hop tu boleh. Tapi how do you do it in a Malay style? Boleh, no problem. Itu apa creativity lah. Creativity dan juga ilmu. Yes, because kita apa-apa kita boleh lah lari sikit, tapi kita kena ingat akar kita tu apa? Akar anak Melayu. Betul. Macam itulah. So tadi tu kau dah tunjuk aku contoh kan. Okey, apa khabar? Tu yang kadang apa yang lemah gemalan tradisional lah. Jadi kalau contemporary, kalau buka macam mana? Contemporary. Kalau buka lah. Boleh, kau boleh buat buka besar gitu boleh. Boleh. Cuma maybe kau boleh jangan buka modern, kau buat cara silat. Gini, buat bunga-bunga sikit. Kalau modern kan macam modern. Boleh. Cuma kau tengok also based on, dia tak ada salah dengan betul. Dia more into what is the motive for your choreography? Apa yang kau nak audience belajar lah. Dan apa yang nak sampaikan lah. Yes, of course. Apa-apa macam kita buat, kau buat monolog, kita buat apa-apa drama, apa yang kau nak diorang belajar? What is the purpose of you doing that episode, atau what is the purpose of you doing the item? Apa yang dia pelajari, kalau dapat lah. Kalau tak dapat, tak faham kenapa dance macam gitu tak faham, that's why kita ada synopsis. Item dia pasal apa kan. Macam aku rasa macam drama sama betul, synopsis pasal apa kan. Betul. So kau monolog apa ni, monolog ni setakat satu kotak kat tengah berbual satu spotlight. Apa ni berbual macam ni? Tapi tak faham kotak tu melambangkan apa. Baju dia kenapa macam gitu, kenapa rambut dia macam gitu. So all this adalah seni-seni lah. Seni tu doesn't mean pergerakan. It can be behind the scenes. Kamera kenapa macam gitu, kenapa dia close up, kenapa dia kasih wide angle. Kalau close up nak more intense on you. So pada aku seni ni it can be pelbagai lah. Kenapa ada hijau sikit sini, kenapa ada contrast colour, all this is seni kan. Betul. Kalau tak ada colour tu, macam kau cakap, kalau tanpa seni apa, boring. Hidup tanpa seni boring. Yes. Ingat. Alamak, dahsyat.
Dah hafal. Hafal Hafal lah. Dahsyat. Yelah betul aku setuju. Pasal actually to be honest aku really proud to meet Nizat lah. Dia happy lah and blessed. Pasal apa? Salam lah. Salam lah. Dia time aku produce show tu lah. Dia artistic director. Bila yang first kita jumpa bila? Itu yang, first ruang. Yang kau punya impromptu punya tu. Yang kau lap-lap lantai tu. Waktu sampai Maya Fahmi shock tau. Ini dalam skrip tidak dalam ni tak dalam skrip tuan. Aku tu dengan dia ketawa. Tak ya aku. Oh ini yang cerpen yang robot novel. Yes. After that yang the next one tu bagi aku is like I miss that lah. Pasal aku not only aku berlakon, aku menyanyi, aku menari sekali. Everything. Dekat same venue kan? Tak. Yang tu. Matchbox. Matchbox. Itu semua Itu semua. So aku penat lah, tapi dia penat kes macam aku dapat achieve something dan aku dapat puaskan hati lah. So kan dalam satu pentas tu kau nyanyi, kau berlakon, kau menari. Kau monolog kau kita kan solo Semua. Baik Best lah. Ruang second ruang. Kau producer tu? Producer, perform, artistic director, semua direction, semua dia. Ni macam kasih. Tadi semua kerjasama semua orang Betul. Semua pun kena input. Betul. Doesn't mean aku cakap betul. Kadang betul tu jadi salah tu jadi betul. Sama juga. Sama juga. Yes. Dia kau nak jadi penari pun akan datang? Apa dia? Kau nak jadi penari pun akan datang? Boleh dipikirkan lah. Boleh dirunding lah. Boleh dirunding lah. Sebab penggerakan aku ni bukannya taklah semahir yang sedang bercakap ni. Lain lah. Tapi dia aku cakap ni penari ni macam ada cakap boleh ke penari ni jamin masa depan in terms of apa faham stability. Betul. Fixed salary. This is very important. So that's why aku cakap ada apa ke penari macam aku myself dulu as a instructor for school apa-apa ajar menari, dia tak every month that kind of amount tau. It can be damn good, it can be not good. Why? Tutup sekolah nak ajar apa? Betul. Takkan nak join holiday suruh orang datang kan. Aku, unless macam ada cultural camp atau post exam activities so this is the thing that we can do lah. Exhibition, heritage stuff yes. So kalau sekolah tutup, what we can do, kita go for upgrading course overseas ke atau kita upgrade ourselves in other things. What we can plan for the next half of the year. So macam itu lah. So menikmati menikmati travelling tu sambil-sambil tu menikmati untuk mengumpul ilmu. Yes, mengumpul ilmu satu dan juga aku pergi orang cakap bagus kau banyak duit kau pergi travel semua. Actually to be frank, aku alhamdulillah funded lah pergi negeri ni because aku represent Singapore for a festival. So sambil-sambil tu sambil bercuti lah. So kau ingat aku bercuti actually padahal tak bercuti. Cuti sambil belajar. Belajar sambil bekerja lah. And also exchange contact lah. Betul. Because kita in this industry, aku rasa many industry lah. Kita tak boleh macam aku je. Kita nak kena collaborate. Kita nak kena kenal orang-orang lain. Kalau kita tak collaborate macam idea kau pun macam baik. Sometimes people think your idea is not that what they want, tapi orang lain okay apa, so we can tap. So pada aku is okay to exchange, betul. That's why ada sekarang kat sekolah ada cultural exchange program kan. So kadang-kadang sekolah pergi sekolah ini ada homestay kan. So all these are part of also cultural awareness lah. Betul. Bagus lah kata orang tu, building rapport, connection, marketing semua, networking and connection and rapport tu penting. Pasal kalau tak kan, kalau tak ada this rapport, tak ada networking and ni semua connection, susah. Dan kita situ-situ je. Yes. Betul, alhamdulillah aku rasa rezeki untuk hantam ni memang dah terjamin lah. Alhamdulillah. Dah terjamin baik dia seorang penari ataupun pelakon teater ataupun juruacara kan. Aku tak tahu macam boleh buat macam ni Kan, this is simple. On camera,
dengan to thank Elona Studio and kita punya Mr. Wawan Hussein Of course lah. for helping us a lot lah. Oh, kau tahu Wawan start penyanyi. Betul. Sekarang dia dah ada buat behind the scene. Betul. Dia buat buka booth untuk wedding, corporate event. Habis kalau Semua. Ramadan dia jual makan. Ais krim dia kau dah try dia. Sedap. Hari tu kita try aku. Beli. So saya say kau tak boleh, kau nak kena keluar daripada keselesaan. Yes. Apa tu? Out of your comfort zone. Comfort zone, betul. So kau out of your comfort zone, mana tahu kau boleh buat macam ni. Betul. Boleh buat gini. Betul. Ni tempat pun Wawan lah. Betul. Dia smart. Semua boleh. So that's why I say orang macam gini, seni dia bukan tercetus dalam satu bidang je. There are many other channels lah. Betul. So pada aku okay lah kalau dancer ada fixed salary memang bagus, tapi it's hard because dia based on project. Yes. Unless kau dah terikat lah dengan syarikat ke apa, or you have fixed salary, okay. Aku rasa ada. Cuma kalau nak terikat tu, tapi kau tak boleh buat outdoor ada events. So kau dah terikat macam one agent so okay, ada pros and cons. Stability is there, cuma kau tak boleh explore into other people lah. Correct. Macam kau ada kerja full time, kau boleh buat benda lain. Like what you doing lah kau. So aku rasa both is a win-win situation. Jadi kau punya, sebelum kita tutup episod ni, apa kau punya nasihat kepada mungkin anak-anak muda yang dia minat menari? So like what I say, so for those parents nowadays, aku sendiri as a parent, kalau anak tu minat, kita jangan hindarkan lah. Betul. Maksudnya if you stop them, especially kalau aku dulu aku join CC aku Malay dance, aku banyak saya kena cakap, Malay dance boleh ke lelaki? Tak jadi perempuan ke? Alhamdulillah, aku sampai sekarang okay, jadi seorang ayah. Okay apa? Dah, betul. Aku tak turn into other people apa? Betul. Dance is okay, ni dance boleh jadi isu time dulu lah. Dulu kan dance je lah, lemah lembut. So orang takut kita terbawa. Tapi we are not trying to portray that character. Kita trying to portray the seni. Kita bukan cakap penari ni untuk orang-orang yang lembut, orang yang lemah gemalai. Boleh ke lelaki? No, kita nak kekalkan punya budaya, punya, dan juga seni. Ya, seni lah. Betul ke? Betul. Habis kalau gitu penari perempuan dia. Habis lelaki? Yalah, betul. Mana boleh? Mana boleh. Zaman Pirambelis pun ada penari. Dan dulu orang Arab pun diorang kalau nak berzapin lelaki je. Boleh apa? Joget Samra Yes, diorang itu hiburan. Betul. Boleh. Apa salahnya kita sebagai orang Melayu untuk kekalkan seni? Tak salah. Betul. But of course janganlah kita sampai melanggar batasan sebagai orang Islam atau orang Melayu. Betul. So pada aku, kalau ada anak korang minat, don't worry, just go for it. Kenalkan diri apa itu dance, dan from there tengoklah kau nak jadi apa. Sometimes kita jadi dancer ni bukan nak jadi full time dancer. Kita nak have self confidence, and also macam kata orang tu, aku takkan cakap kill time, aku would just say to occupy our time. Yes, occupy ourselves. Tapi kalau antara korang tu, jangan lupalah kita pun kalau boleh minta restu mak ayah. Of course, ini important kalau mak cakap tak boleh, bapak cakap boleh, jangan. Because there's a reason lah. Correct. Tapi kalau tahu pujuk, tahu bermanis kata, tahu kasih logical reason and senses, okay. Pada aku boleh sekarang, because as long you know how to manage your time. Correct. Kau nak buat kau punya hobi, tapi of course aku dulu macam gitu. Kau nak buat show boleh, tapi homework jangan lupa yes. Aku make sure homework dah habis. Sama dengan aku. Exam 1 bulan jangan ada practice, show jangan ambil. Fokus. So of course there's a time yang kita fokus on our academic. Aku tak cakap academic kita hindarkan. Both are equally important. Correct. Jadi kita sama-sama
kita nak ukrawi, duniawi pun kita nak. Yes, korek dahsyat. Nampak? Fuh. Oh ya, sama lagi. ChatGPT. Tak adalah. Go Germany Go Germany. Okey dah, dengan itu kita pun sudah pun di apa episod tentang apa penari-penari Ya. jadi untuk kesimpulannya, boleh rezeki menjadi seorang penari tu ada. Cuma dalam Singapore konteks ni dia taklah macam negeri-negeri lain lah. Tapi kita pun ada kena stability, cari full time. Tapi untuk yang kita punya tarian hobi ni, kalau ada extra income, alhamdulillah. Ada juga yang aku members full time. Ada juga, and they are doing well lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. So rezeki masing-masing lah. Betul, rezeki masing-masing. And dengan itu kita akan teruskan saksikan di episod seterusnya di dalam Hantar. Das. Okay, next one, juru acara lah.